Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan mengenai warga emas. Pulau Pinang bersedia menyambut warga emas. Datuk Seri Yang di-Pertua, Pulau Pinang kini menjejak langkah ke arah masyarakat semua di mana lebih 7% penduduk kita kini berusia 65 tahun ke atas. Menjelang tahun 2040, hampir 1 daripada 5 penduduk kita akan mencapai usia emas, membawa Pulau Pinang ke status negara tua. MBPP di bawah kepimpinan Datuk Bandar Datuk A. Rajendran tidak menunggu masa berlalu begitu sahaja. Dengan kerjasama Majlis Pembangunan Wanita dan Malaysian Healthy Aging Society, telah dibina plan tindakan menyeluruh merangkumi 8 domen: ruangan awam dan berguna bangunan, pengangkutan perumahan, aktiviti sosial, budaya sosial, pekerjaan komunikasi dan perkhidmatan sokongan. Taman-taman komuniti dinaik taraf untuk warga emas. Bas rapid Penang dilengkapi ciri mesra warga emas. Dan perumahan mesra warga emas diperluas ke projek swasta dan awam. Aktiviti sosial dan senaman perlahan diatur. Program antara generasi digerakkan dan sukarelawan serta peluang pekerjaan dibuka untuk warga emas. Melalui kempen awam dan penglibatan komuniti, MBPP memastikan masyarakat memahami dan bersedia menghadapi realiti kehidupan tua. Setiap bahagian dalam MBPP turut memainkan peranan demi Pulau Pinang yang lebih inklusif, prihatin dan mesra warga emas. Datuk Seri Yang di-Pertua, persediaan hari ini adalah kunci kepada kesejahteraan warga emas kita esok. Mari kita sokong usaha ini agar Pulau Pinang menjadi negeri yang menyayang setiap peringkat usia. Saya yakin semua input yang diterima hari ini akan menjadi asas kukuh bagi penambahbaikan dasar serta tindakan susulan oleh jabatan dan agensi berkaitan demi manfaat rakyat. Akhir kata, terima kasih atas komitmen dan kerjasama semua. Semoga perbincangan pada hari ini dapat memperkasa pembangunan sosial dan kebajikan masyarakat serta terus memartabatkan al-hewal bukan Islam di Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Okey. YB tidak menjawab soalan yang saya kemukakan tadi masa perbahasan. Terima kasih atas soalan rakan saya. Saya suka soalan yang ditanya tadi, tetapi saya akan bagi lebih padat dengan fakta secara bertulis. Cuma nak train macam mana react saja. yang jawapan itu pun bukan sebenarnya fakta. Kadang-kadang statistik itu pun tak semestinya betul ya. Kita cuma simulasi saja. Sila. Payah terhubung. Okey. Yang di-Pertua Datuk Seri dan juga YB yang seharian bersama saya hari ini. Overall, secara keseluruhannya di Pulau Pinang kita sendiri tahu bahawa sektor pelancongan adalah penyumbang utama untuk ekonomi negeri, di mana pada tahun 2023 kita telah menyumbangkan sejumlah RM4 ke 4.5 bilion, tahun 2024 dalam 5 bilion dan diunjurkan pada tahun ini sumbangan dari sektor pelancongan mungkin akan mencecah 6 sehingga 7 bilion. Dan saya juga mengambil maklum keprihatinan rakan-rakan termasuklah YB Bukit Tengah, Bukit Tambun mengenai melestarikan ekonomi kreatif, juga untuk mengembangkan dari segi pelancongan ekonomi dan ke seberang perai, keluar daripada concentration di Penang. Dan kita juga sedia dari segi agrotourism dan ekoturism di kawasan seperti yang dicadangkan oleh YB tadi, di Juru, di seberang perai, di Teluk Air Tawar, semua dalam perancangan. Dan sekarang ini kita tidak akan lagi menambah
untuk seperti tadi YB cakap, untuk buat tourism di kawasan pembinaan LRT. So saya rasa kita perlu buat kajian yang mendalam sebab kita tak nak over tourism di pulau yang makin padat sekarang ini. Dan juga kita akan memastikan, kita mengekalkan kelestarian dalam pelancongan, iaitu mengawal penggunaan tanah, pemeliharaan warisan, juga pengurusan pelancongan yang berlebihan. Untuk menambah sedikit yang tadi, yang cadangan-cadangan daripada Bukit Tengah, memang terdapat dalam rancangan tourism dan juga Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Kita juga akan buat banyak aktiviti dari segi menarik pelancong dalam inisiatif berasaskan percutian alam semula jadi, riadah santai, sukan pengembaraan dan juga eco trail, iaitu pendakian dan juga merentas hutan, trek basikal lasak, dan mengkaji kehidupan flora dan fauna termasuk di Pulau Aman dan juga di Jerjak Rainforest. Okay? Dan selain daripada itu, kita juga memastikan dari segi ekonomi kreatif, ya, kita akan memastikan kita memberi dana-dana untuk memulakan perniagaan dengan melalui latihan dan juga memohon penglibatan semua DUN di kawasan masing-masing supaya kita mengisi apa juga program itu supaya kita merancakkan perkembangan ekonomi melalui tourism, melalui pelancongan. Jadi sebelum saya mengakhiri komitmen kita untuk merancakkan Penang, ya, pelancongan, kita juga ingin mengatakan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi sama-samalah kita menjaga nilai budaya, kekalkan, di samping menjaga identiti setempat. Walaupun kita menggalakkan tourism sehingga seluruh Asia, kita pastikan kita menjaga kelestarian alam sebab ini adalah pulau dan negeri kita. Dan akhir sekali sama-sama kita merancakkan Malaysia Madani dan merealisasikan visi Penang 2030. Sekian, terima kasih. Terima kasih.